Daripada awal sampai habis aku tengok cerita Predator Badlands ni, memang penuh dengan aksi, man. Yang betul-betul puas hati lah. Sama puas hatinya kalau korang layan Unify TV 2.0. Nikmati kebebasan hiburan tanpa had dengan Unify TV. Platform pertama di Malaysia yang membolehkan korang campur-campur dan tukar-tukar pakej hiburan sesuka hati. Eksklusif untuk pelanggan Unify. Nikmati 30 hari akses tanpa sebarang bayaran ke lebih 70 saluran premium dan 15 stream apps. Download aplikasi Unify TV 2.0 sekarang di unify.com.my/tv. Dan rasa sendiri pengalaman hiburan style baru. So, filem Predator Badlands. Filem ni mengisahkan tentang satu Predator yang masih muda. So, kira puak-puak Predator ni anggap Predator muda ni satu Predator yang lemah. Dan dia ni dianggap sebagai Predator buangan. Ayah dia sendiri pun tak sanggup nak terima Predator ni. Kau bayangkan betapa teruknya, betapa lemahnya dia ni. Tapi Predator yang muda ni, dia cuba nak buktikan sesuatu. Dia cuba nak tangkap satu makhluk yang paling ganas, paling menakutkan antara yang ditakuti oleh predator-predator yang lain. Macam mana tu? Paling lemah tapi nak tangkap makhluk yang paling kuat, paling ditakuti. Masa dia sampai dekat planet untuk jejak dan bunuh makhluk tu, dia bertemu dengan satu droid. Dan droid ni lah yang cuba bantu dia untuk jejak makhluk yang ganas ni. So, filem ni memang macam aku cakap tadi, penuh dengan aksi. Daripada awal sampai ke penghujung filem. Memang puas hati gila, Mat. Kalau kau minat filem aksi, kau minat filem Predator, minat scene-scene ganas, binatang-binatang yang pelik-pelik, yang menakutkan, kau akan suka cerita ni. Confirm. Dan aku paling suka part opening scene untuk filem ni. Masa dia perkenalkan siapa Predator muda ni, tentang keluarga dia. Dan benda tu pun dah cukup kuat untuk buatkan opening scene tu lebih engaging. Buatkan aku rasa kesian dengan dia. Tapi lepas dia sampai dekat planet tu, nak jejak makhluk tu, cerita lain lah. Kita pula jadi takut. Especially bila tengok banyak makhluk-makhluk yang pelik-pelik dekat planet ni. Bukan setakat makhluk besar. Ada makhluk kecil-kecil, sekecil-kecil alam. Macam ulat bulu tu pun berbahaya, kan. Dan aku suka macam mana diorang kembangkan watak Predator ni. Dan banyak benda-benda lain yang aku baru dapat tahu pasal Predator. Dan dekat situ jugalah aku baru tahu kenapa Predator ni selalu pergi memburu seorang-seorang. So ya, aku sebagai penonton filem Predator, peminat filem-filem Predator yang pernah keluar sebelum ni, filem Prey, lepas tu ada satu lagi animasi yang keluar dekat Disney Plus Hotstar itu, Predator Killer for Killers. Dua filem tu pun dah cukup menarik. Ditambah pula dengan filem Predator Badlands ni. Memang satu lagi filem Predator yang sangat-sangat mengagumkan. Yang paling penting kalau kau nak layan cerita ni, kau layan dekat IMAX. Dengan sound dia dan visual dia yang stunning. Memang puas hati mak cerita Predator Badlands ni. So, kepada korang yang nak tahu rating untuk filem Predator Badlands ni, macam biasa korang boleh pergi kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So, aku nak tanya dengan korang, peminat-peminat filem Predator, adakah korang akan pergi tonton filem Predator Badlands ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.